Kan aku dah cakap daripada dulu lagi, Dr. Samsuri ni, dia tak akan mampu menandingi Anwar Ibrahim. Jauh langit dengan bumi lah. Jauh sangat. Jauh sangat nak bandingkan Anwar Ibrahim dengan Samsuri. Kau tengok hari ni sekali lagi terbukti apa yang aku cakap daripada dulu tu betul. Apabila Dr. Samsuri dipecat sebagai ketua pembangkang, atas pentah lagu tu tak payah mesyuarat, tak payah mesyuarat Biro Pol ke, tak payah buat muktamar ke apa ke, tak payah mesyuarat. Hadi Awang pecat Samsuri atas pentah lagu tu sambil dia gelak lagi. Sambil Hadi Awang duk gelak, mengekek dia gelak itu. Menceceh dia dekat situ, gelak dekat muka Samsuri tu. Tak pandang Samsuri dah, pandang Hamzah sebelah. Samsuri kat situ tepuk tangan. Betul aku cakap. Level Samsuri ni, dia bawah tapak kaki Hamzah. Itu tempat dia. Nak tak nak kau kena terima. Level Samsuri, jauh langit dengan bumi kalau nak banding dengan Anwar Ibrahim. Kan, kau bayangkan, baru dilantik jadi ketua pembangkang. Bulan Mei, bulan lepas, lantik sebagai ketua pembangkang. Berapa hari bulan dilantik aku lupa. Hari ni dah kena pecat lah. Belum parlimen sempat bersidang. Belum sempat dia berdiri di kursi paling berhadapan dengan Anwar Ibrahim. Seat dalam parlimen tu betul-betul depan Anwar Ibrahim. Belum sempat lagi nak berbahas dalam parlimen. Berdiri sebagai ketua pembangkang. Bercakap dengan Anwar Ibrahim sebagai ketua pembangkang, mewakili barisan pembangkang. Dah kena pecat hari ni. Dah lah kena pecat itu. Aku yakin Samsuri kena pecat hari ni dalam keadaan yang sangat-sangat hina. Samsuri dimalukan atas pentah riset depan Hamzah Hasanuddin, depan ahli-ahli parlimen yang pro kepada Hamzah, bekas Parti Bersatu ini. Samsuri dimalukan. Dimalukan oleh Hadi Awang depan orang ramai lagu tu. Itu maruah Dr. Samsuri hari ni, aku cakap dengan kau. Kan? Kita tengok Samsuri ni, sejak dia dilantik sebagai pengerusi Perikatan Nasional, walaun, penyokong-penyokong pembangkang ini menganggap Samsuri ni adalah calon Perdana Menteri. Calon Perdana Menteri yang akan menandingi Anwar Ibrahim. Samsuri lah segala-galanya. Kan? Kita tak nafikan kredibiliti Samsuri. Kita akui dia mempunyai latar belakang yang baik, pendidikan yang sangat hebat. Okey, kita akui yang itu. Cuma, dalam politik hari ni, Samsuri ni dia duduk bawah tapak kaki Hamzah. Itu hakikat je, saudara. Kena terima. Nak tak nak kau marah aku cakap lagu ni ke, kasar ke, apa ke, itu kau punya pasal. Tapi kau tak boleh nafikan apa yang aku cakap ni. Apa yang aku kata ni betul. Kalau kau nafikan perkara ini, maksudnya kau menipu diri kau sendiri. Apa yang berlaku hari ni dekat Convention Reset dekat Tanah Merah, dekat Kelantan, itu adalah satu penghinaan besar kepada ahli-ahli parlimen PAS. Terus terang aku cakap dengan kau. Kan? PAS ada 43 orang ahli parlimen. 43 orang ahli parlimen ini, seorang pun tak boleh diangkat sebagai ketua pembangkang dalam keadaan PAS tahu. Pembangkang yang paling dominan hari ini adalah PAS. Ahli parlimen paling ramai, jentera paling ramai, ahli paling ramai PAS. Semua menang dekat PAS. PAS. Tapi PAS terpaksa jilat balik Hamzah Hasanuddin. Jilat balik orang yang baru buat parti hari ni. Baru buat parti Wawasan ke apa benda punya parti. Baru hari ni buat parti. Orang itu yang diangkat sebagai ketua pembangkang. Dilantik semula ke apa benda ke itu. Lantak kau lah. Kau nak panggil whatever you call it lah. Tapi hakikatnya adalah Hamzah Hasanuddin. Hari ni dia menang hari ni. Dia pergi dekat 43 orang ahli-ahli parlimen PAS. Dia boleh angkat dari semua orang ni. Aku adalah champion hari ni. Korang semua adalah macam aku ya. Itu hakikat dia, saudara. Termasuk Samsuri. Kan, macam mana kau boleh biarkan orang lain pecat kau atas pentas depan orang ramai dalam keadaan kau adalah pengerusi. Kau masih lagi pengerusi Perikatan Nasional. Mana maruah Dr. Samsuri? Kalau ia pun nak pecat, bukan ini cara dia, saudara. Pecat melalui mesyuarat. Kan? Majlis riset, dalam convention riset, ini bukan majlis PAS, aku cakap dengan kau. Ini bukan majlis PAS punya majlis, ini majlis Hamzah. Dalam majlis Hamzah Hasanuddin, majlis orang lain, presiden kau pecat kau macam tu presiden kau jilat orang lain yang baru buat parti. Mana maruah kau? Maka PAS membuat keputusan bersetuju meneruskan Datuk Hamzah jadi ketua pembangkang. Beritahu kepada pemberita 2 hari lepas, saya akan umumkan pada hari ini perkara-perkara yang penting. Yang pertama, ahli-ahli parlimen PAS dan ahli parlimen riset. Kita tak ambil ke PAS saja. Kita ambil kira pandangan ahli parlimen. Walaupun bersatu tekan, lantik cepat. Jangan lantik Seri Hamzah. Saya kata tak boleh. Kami akan ambil ke ahli-ahli parlimen semua sekali. Bukan PAS saja. Kita mendapat suara daripada ahli-ahli parlimen. Bukan PAS saja. Maka PAS membuat keputusan bersetuju meneruskan Datuk Hamzah jadi ketua pembangkang. Itu keputusan. Keputusan. Itu satu gol.
Yang kedua, kita mengekalkan Dr. Samsuri pengurusi Perikatan Nasional. Kita agak. Yang ketiga, malam ni di Negeri Sembilan akan diumumkan beberapa orang tokoh besar parti politik, bekas menteri, bekas esko, tokoh NGO, kesatuan sekerja akan masuk parti kita. Malam ini di Negeri Sembilan. Ini keputusan yang mengejutkan. InsyaAllah kita akan buat satu perubahan yang akan menggerakkan diri kita ke arah perubahan menyelamatkan negara, insyaAllah. Jadi akhirnya saya nak hadiahkan pantun sempena dengan gagasan kita ni. Mari melangkah mara kehaluan, tidak mundur langkah melata. Sama-sama kukuhkan perpaduan, membujur lalu melentang patah. Tak apa jadi gitu. Baru ni kau katanya kamu nak bagi Dr. Samsuri jadi ketua bangkang. Bukan jadi Dr. Bangkang dah, Dr. Samsuri. Kita rasa galak lah. Semangat. Nak tengok apa tau. Seorang lulusan aerospace nak bercakap depan PMX hari Selasa setiap sesi PMPT. Kita rasa seronok nak tengok Dr. Samsuri, teknokrat PAS. Mari duduk jadi ketua bangkang, nak cakap depan PMX, nak tengok hujang-hujang dia lagu mana. Tapi tak apa jadi gini. Tak apa pula jadi Hamzah semula. Dah tu Dr. Samsuri jadi apa? Kata dia bakal Perdana Menteri. Aku bukan nak marahkan Hadi, tapi aku kecewa lah. Tak nak tengok cakap sebagai ketua bangkang. Tak apalah. Gini lah Samsuri, aku cakap gini lah. Tahniah lah Tahniah. Sekurang-kurangnya mu pegang rekod duduk jadi ketua bangkang kurang dari sebulan. Mu pegang rekod gitu. Eli aku ingat pecah rekod ketua bangkang kurang sebulan 24 hari. Dok-dak itu pun dok-dak nak cakap dalam parlimen. Itulah Langgana politik ni hari ni kita bukan jawatan. Esok jadi kenangan. Hadi. Apa punya level lah Samsuri ni. Samsuri ni di bawah tapak kaki Hamzah Wawam Sam je pun. Ini punya level memang low class gila. Aku dah perasan lama dah pun. Samsuri ni memang slow gila. Lembab serupa kura-kura macam ni. Macam ni. Tu pun tak. Walau nak banding PMX dengan Samsuri. Bagai langit dengan bumi. Hampa tahu tak? Ini yang aku tak faham ni. Macam mana mereka boleh tapsub dengan Samsuri ni. Aku pun tak faham lah, memalukan hari ni. Hari ni, dalam sejarah negara kita, si Samsuri yang lembab serupa kura-kura ni, jadi ketua pembangkang yang paling sekejap dalam sejarah negara kita. Tak ada nak masuk Dewan Parlimen, tak ada nak berbahas, berdebat, nak tunjuk hantuah karang jebat lah. Tak ada nak tunjuk dia punya hujah yang paru. Tak sempat. Dah kena tukar. Dah ditukarkan. Hamzah Wawam Sam yang jadi ketua pembangkang. Ini betul-betul PAS ni. Betul-betul bodoh lah PAS ni pun. Betul yang aku kata. PAS ni sebenarnya dia menunjukkan kemaluan yang paling besar dalam sejarah negara kita. Sebab apa? Sebab ini terbukti PAS tak ada calon bakal Perdana Menteri. Tak ada yang berkelayakan, tak ada yang berkebolehan. Kalau kita tengok Samsuri ni, aku tengok pun aku rasa aku pun jadi lembab. Tak ada aura, tak ada karisma, tak ada kebolehan dalam ekonomi. Lingkup, tengok dekat Terengganu. Apa dia buat? Aku pun tak tahulah apa yang dia buat. Hampa boleh sokong. Samsuri dengan Nobita, tak ada beza. Baik Nobita lagi. Pelak sungguh hang ni Tam dok gelak kat aku pula. Aku pun tak faham lah Tam. Tahu-tahu Samsuri pula hilang jawatan ketua pembangkang. Pergi bagi kat Hamzah. Aduh lah Pak Dola. Apa dah jadi dengan PN ni Pak Dola? Reset tak reset pula. Dari reset dah jadi Wam San pula. That's right. Kita ni hidup kena ada Wam San. Wam San.
Sabarlah Pak Dollah. Jangan marah-marah. Hamzah ni dulu dia reset Parti Bersatu, lah ni dia main reset Samsuri pula. Kiranya Samsuri ni salah seorang mangsa reset lah. Lepas tu dilantik ketua pembangkang, lah kena reset jadi pengurusi PN saja balik. Kilakar punya Tam. Reja nak gelak kat orang je, gelak kat Samsuri pula. Jadah sungguh Tam ni. Masuk buku sejarah ni Pak Dollah. Yeah. Ketua pembangkang paling pendek dalam sejarah. Ketua pembangkang kena reset dengan geng sendiri. Pertama kali dalam sejarah juga ketua pembangkang dilantik, tak sempat masuk parlimen pun. Bagilah Samsuri tu rasa ketua pembangkang di parlimen dulu. Kesimpulannya 3 lori tak pernah ada pun. Karut je Pak Walaun PAS ni. Sampai buat macam tu kat Samsuri. Penghinaan kepada Samsuri sampai macam tu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sudah jadi? Betul tak aku cakap? Di kalangan pemimpin PAS tak ada yang layak menjadi Perdana Menteri. Di kalangan pemimpin PAS memang tak ada yang layak menjadi Perdana Menteri hari ni. Korang tengok, Dr. Sam kena buang macam tu, digugurkan macam tu je sebagai ketua pembangkang. Kena buang macam tu sambil gelak-gelak tu Guru Haji Hadi tu. Sambil gelak-gelak dibuang macam tu je Dr. Sam, digantikan dengan Hamzah Zainuddin. Betul tak aku cakap? Jadi korang kepada ahli-ahli PAS ni, bila aku cakap PAS ni tak ada tokoh menjadi Perdana Menteri, korang kena percaya hari ni sambil gelak-gelak kena buang Dr. Sam tu, digantikan dengan Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidur nyenyak. Maka PAS membuat keputusan bersetuju meneruskan Datuk Hamzah jadi ketua pembangkang. Orang tanya, ketua pembangkang mana yang paling pendek sekali dalam sejarah? Sekejap sangat dia jadi ketua pembangkang. Siapa dia lagi kalau bukan Dr. Sam? Kau bayangkan 16 Mei dia dilantik jadi ketua pembangkang, 13 Jun dia dah kena pecat dah. Sambil Haji Hadi tergelak-gelak pecat Dr. Sam ni. Dan Hamzah dilantik semula menjadi sebagai ketua pembangkang. Sejarah Malaysia, ketua pembangkang yang paling pendek sekali dalam sejarah. Belum masuk parlimen lagi dah kena pecat. Sebelum ni bukan main lagi, kita tunggu ketua pembangkang ni siapa ni? Siapa ni? Lama tau nak lantik ketua pembangkang. Last kali dah lantik Dr. Sam. Dia orang walaun-walaun ni semua puji Dr. Sam terbaik, calon Perdana Menteri yang ke-11. Tak dah mak, dah kena pecat dah. Kau tengok video tu. Bila Haji Hadi umum Hamzah ni sebagai ketua pembangkang tu, Hamzah dia punya jilat tu, dia cium tangan Haji Hadi. Dr. Sam dah muka macam bunga taik dah. Abdul Hadi, Hamzah kekal ketua pembangkang parlimen. Itu hari punya susah nak cari ketua pembangkang kan, lala lantik panglima dia Samsuri kan. Tahu-tahu tu kau pergi Hamzah Zainuddin balik. Oi Walaun, oi pemimpin PAS, presiden kau ni lah apa hal? Secara tak langsung memalukan Samsuri, kau tahu tak? Tak sempat masuk parlimen. Jawatan ketua pembangkang tu tak sempat masuk parlimen. Pocik. Korang fikirlah tahap pemikiran presiden kau, minda presiden kau macam tu sekali. Kera di hutan disusukan, anak dekat rumah tu elok-elok baru nak makan sepak terajang dah kan, ganti dah dengan tok uban minyak. Itulah style Haji Hadi suka bila dia menamatkan jawatan Samsuri sebagai ketua pembangkang dan melantik Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang. Mana walaun yang kata dulu Dr. Sam ni calon Perdana Menteri, orang yang berwibawa, orang yang hebat. Kalau hebat, Haji Hadi takkan ganti dengan Hamzah Zainuddin. Bermana walaun selama ni duk tipu orang ramai lah. Kalau betul-betul hebat, takkan Hadi awal lantik Hamzah Zainuddin. Tak hebat lah. Pasal lagi, PAS ni memang tak ada pun calon Perdana Menteri. Papa kata gitu, ketua pembangkang ni adalah calon Perdana Menteri. Mu faham kau dak walaun tak cerdik sikit abuk mu ni.